Jawapan dia tidak munasabah. Kerana kita naikkan insurans e-hailing Baik. sampai ke angka 1,000 lebih. Okey. Dah banyak sangat pada pemandu-pemandu e-hailing Okey. claim atas insurans e-hailing. Di sebelah saya ini saya kenalkan Encik Adam Hairil. Adam Hairil. Beliau merupakan seorang pemandu yang saya kenali, berjenama berbagai-bagai lah dia bawa. Tapi hari ini kita nak kongsikan pengalaman terkejut beliau. Kerana dipahamkan insurans keretanya tiba-tiba melonjak. Sebenarnya Cik Adam dah bertugas sebagai seorang pemandu e-hailing ini dah berapa lama? Mencecah 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Satu angka yang lebih daripada mematangkan. Betul. Pelbagai karenah dah dijumpai kan? Betul. Berapa syarikat yang baru dah mendaftar sebagai pemandu? Hampir 6 syarikat yang saya mendaftar. Dalam tempoh 5 tahun ni ada bertukar-tukar kereta tak? Baru saya tukar selama ni dalam 2 kereta saya tukar. Yang terbaru ni saya nampak beza lah. Ya. Adakah berbeza dengan kereta sebelum ni? Sangat beza lah. Okey. Sangat beza dia punya petrol. Agak jimat lah. Dan sebelum ni saya pakai Proton Persona. Proton Persona. Ya. Okey. Jadi bila isu Cik Adam maklumkan saya semalam berkenaan dengan insurans kereta yang tiba-tiba mencecah ke 2,300 lebih ya? Betul. 2,000? Saya tengok 2,000 hampir 2,800. 2,800, sorry sahabat, 2,800 untuk insurans biasa dan juga insurans e-hailing. Saya nampak tadi resit ni, insurans e-hailingnya pun saja dah 1,300 lebih. Sebenarnya mungkin ada kawan-kawan kita yang pakar dalam seni insurans ini berbanding dengan saya dan juga mungkin Cik Adam. Kami dan saya rasa banyak yang macam saya lebih ke arah cuma tahu kenapa aku bayar lebih. Kita tak tahu yang mendalam apa itu insurans e-hailing, apa itu insurans kereta biasa, berapa jumlah kita sepatutnya bayar. Dan yang kita tahu kebanyakannya, alamak kenapa mahalnya sampai 2,000 lebih, 2,800. Saya pun terkejut sebenarnya. Ini pertama kali saya jumpa seorang pemandu yang memberitahu insurans kereta untuk jenama kereta beza, bukan jenama kereta Honda dan sebagainya yang istimewa lah. Ini kereta beza, buatan tempatan. Tiba-tiba 2,800. Okey, boleh ceritakan tak sebenarnya apa yang berlaku, macam mana yang boleh terjadi tiba-tiba kena bayar sampai 2,800? Okey, untuk insurans biasa tu saya tak ada masalah. Okey. Okey. Pasal selama ni saya bayar insurans e-hailing dengan insurans kenderaan hanya tiap-tiap tahun. Okey. Hanya 1,000 lebih, 1,100 ke 1,200. Termasuk campur dua. Okay. Tapi kalau dah termasuk e-hailing semua, tahun lepas saya buat, contoh e-hailing saya buat dulu hanya tambah 300. Okey. Jadilah masuk insurans biasa hanya saya top up 1,200 ke 1,300. Tapi kali ini saya terkejut. Jadi angkanya yang diberi anggaran daripada insurans untuk e-hailing saja. RM1,131.75. Kalau saya cakap sebelum ni, kenapa hanya 300 ke 300.5, tak sampai 400? Saya cakap dengan pihak insurans. Pihak insurans cakap dah banyak orang claim. Dah banyak orang. Itu alasan mereka. Itu alasan mereka. Dia cakap banyak orang claim, banyak pengguna e-hailing claim insurans untuk e-hailing. Tapi dia tak cakap claim atas apa, sebab apa dia tak beritahu pada saya. Ini saya sebenarnya ada dapat daripada kawan-kawan kita, malahan ada yang tersebar di media yang mengatakan kos untuk bayaran insurans e-hailing dinaikkan sehingga ada yang ke 40 ke 50%. Jadi ini mungkin salah satu faktor yang menyebabkan kenapa Cik Adam Hairil kita terpaksa membayar untuk insurans e-hailing saja 1,131. Sebelum ni saya ada dapat yang paling murah yang paling rendah saya jumpa adalah RM350. Dan kebanyakannya sekarang berada di lingkungan di antara RM700 ke RM800. Tapi jika sampai ke tahap RM1,131 untuk satu insurans yang kita pun kelabu sebenarnya, ke mana, bagaimana, apa kan?
insurans ini, insurans e-hailing, sebab dia sudah ada bergandingan dengan insurans kereta biasa. Jadi apa istimewanya insurans e-hailing ni? Ini satu bab yang lain lah. Cuma nak tahu juga kenapa sampai RM1,131. Ini angka yang menggerunkan pada saya dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain, saudara Adam. Okey, 5 tahun. Sebenarnya kita mungkin bermula insurans e-hailing ni daripada tahun 2019. Okey, bermula insurans e-hailing. Tak pernah sampai ke angka yang sebegini kan? Tidak pernah. Hanya di antara 3,5 ke 5,5. Tak sampai. Tak sampai. Anggaran 300 ke 3,5. Okey. Anggaran itu. Anggaran itu. Tak tahulah, mungkin kawan-kawan kita ada yang berkongsi pengalaman yang berkenaan dengan insurans e-hailing ni. Tapi kalau di sudut pandang saya dengan kawan-kawan yang lain, saya percaya ini yang pertama kali saya jumpa bernilai 1,131 untuk kereta Beza. Jadi kalau anda ada persamaan dengan Encik Adam, tolong kongsikan dengan saya, sebab saya nak jadikan cerita ini cerita yang war-warkan supaya sampai kepada pihak yang berwajib disanun tu, yang sudah tahu pun kereta e-hailing kita ni sudah dilindungi oleh insurans kereta biasa, maka angka yang berlipat kali ganda ini sewajarnya bukan meningkat naik tapi diperturunkan. Itu lebih memudahkan kepada saya. Kan Cik Adam kan? Ya. Okey, Cik Adam tadi ada kata berkenaan dengan sedikit penjelasan daripada pihak insurans kenapa angka 1,100. Jawapan dia tidak munasabah. Kerana kita naikkan insurans e-hailing sampai ke angka 1,000 lebih. Dah banyak sangat pada pemandu-pemandu e-hailing claim atas insurans e-hailing. Claim atas dasar apa? Dia tak bagi tahu saya. Itu yang saya muskil. Saya tidak berpuas hati. Kemalangan tu atas sebab apa? Dia tak bagi tahu saya. Orang langgar ke? Dia tak bagi tahu saya. Ataupun waktu tu ada bawa penumpang e-hailing, tak dibagi tahu. Dia cakap banyak pemandu-pemandu e-hailing claim atas insurans e-hailing. Atas dasar apa saya cakap kan? Kemalangan? Baik. Yalah kemalangan. Kemalangan bukan pakai insurans kereta ke saya cakap kan? Okey. Setuju? Lepas tu dia jawab, adakah masa dia bawa customer, dia claim atas insurans e-hailing, tapi dia tak bagi jawapan pada saya. Maknanya ini ada satu ding-dong saya dah dapat rasakan. Ding-dong daripada syarikat insurans itu sendiri ataupun ejen syarikat insurans itu. Betul. Adakah ejen insurans yang nak markup? Adakah antara itulah maksud saya. Adakah ejen insurans yang nak markup harga, nak makan lebih? Baik. Kita mungkin saya nak alu-alukan ya perkongsian daripada kawan-kawan. Tinggalkan dekat ruangan komen kalau boleh kita nak kongsikan cerita ini, dan saya akan insya-Allah saya akan sering kali mengutarakan masalah-masalah berkaitan dengan kos tersembunyi, kos terang-terangan, kos yang macam insurans e-hailing ini. Banyak pemandu kata insurans e-hailing ni dia orang bukan sebut insurans e-hailing tapi insurans sakau. Mungkin ada benarnya kot. Saya berlapang dada dalam sudut ini. Cuma lazimnya kalau saya jumpa dengan pemandu-pemandu e-hailing, memang mereka akan mengutarakan tertekan membayar insurans e-hailing ni di satu sudut, kerana tanpa insurans e-hailing ni tak boleh memandu sebagai kenderaan e-hailing. Betul? Kan? Dan kita maklum dalam Malaysia ni ada sistem yang pelik pada saya, pelik lah, minta maaf kepada syarikat yang satu tu. Mereka menyediakan insurans e-hailing harian, tapi dalam waktu yang sama tidak sah untuk syarikat lain. Cuma syarikat mereka saja. Jadi jika ini dibenarkan dalam proses perundangan negara, saya rasa janggal. Sebab kita beroperasi menggunakan kereta yang sama. Dan bawa penumpang pun itulah perkhidmatan kita, e-hailing. Tapi kenapa bila nak gunakan untuk syarikat lain, tidak boleh? Ini satu yang perlu diperharusi, yang bukan di bawah kepakaran saya pun. Saya nak mengulas pun lebih panjang bab insurans ni, saya pun kelabu. Jadi kita sama-sama kongsi, kita menderita sebenarnya. Dan mungkin orang yang pakar daripada sudut insurans ni boleh terangkan nanti